Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih memilih Rasa Oren Express untuk kali ini, dan semalam kita telah pun bersama dengan rakan seperjuangan berkenaan dengan pengenalan apa itu PMS Lestari. Dan hari ini kita bawakan khas untuk anda Rasa Oren Express bersama dengan pakar peladangan Felda, iaitu Encik Izham Mustafa. Dan setahu saya pengalaman beliau ni mencakupi 20 tahun pengalaman perladangan di Felda. Assalamualaikum Encik Izham. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Apa khabar? Maaf saya batin. Maaf saya batin. Balik mana itu kampung? Saya balik di Sepang saja dekat. Encik Izham balik Kedah ha? Saya balik Kedah, balik Sungai Besar, dua-dua kampung saya balik. Oh, alhamdulillah. Selamat. Okey. Jadi kita terus saja dengan topik kita hari ini, iaitu PMS Lestari. Jadi semalam kita dah pun didedahkan dengan pengenalan apa itu PMS Lestari. Jadi hari ini kita nak tanya dengan pakar peladangan Encik Izham sendiri, iaitu apa dia kelebihan PMS Lestari ni. Okey, sebab sebelum ni kalau di rancangan, sebab saya pun pernah berada di rancangan yang mana rancangan getah kita sebut PMG. PMG, nak hantar getah pergi PMG. Tapi kali ni PMS. Apa itu PMS kita dah tahu semalam, tapi hari ini kita nak tahu apa kelebihan PMS Lestari itu sendiri. Okey. Terima kasih saudara Mizi. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga peroka, pendengar. Maaf zahir batin. Alhamdulillah, syukur hari ini kita dah masuk hari yang ke 12 Syawal, dan sama-sama kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan kepada kita. Alhamdulillah. Dalam keadaan kemakmuran sekarang ni. Alhamdulillah. Cuma soalan saya nak rungkaikan kepada pertanyaan saudara Mizi tadi berkenaan dengan PMS Lestari. Ya. Pusat mengumpul sawit. Oh, pusat mengumpul sawit dah. Pusat mengumpul sawit. Okey. Kalau kita tengok dalam industri rantaian sawit ni, aktiviti pertama adalah mengeluarkan benih sawit itu sendiri. Ya. Kita dah tanam semula, kita dah hidupkan pokok kelapa sawit itu, kita dah buat pembajaan, kita dah merumput, kita dah mengawal semua musuh penyakit, sampailah ke akhirnya yang kita nak adalah hasil. Penghasilan buah dan segar. Ya. Kita nak buah. Semua memerlukan masa yang panjang sangat. Betul. Banyak aktiviti. Bila dah berhasil, ke mana hasil tu nak dijual? Peroka nak tanam kelapa sawit ni adalah untuk mendapatkan pendapatan. Betul. Untuk mendapatkan hasil. Ya. So kita dah jaga pokok kita, kita dah jaga ladang kita, dapat buah yang baik, buah tu perlu dijual. Perlu dipasarkan. Ya, betul. Supaya kita dapat manfaat daripada aktiviti penjualan BTS tadi. Betul. Sebab tu penting dalam rantaian keseluruhan industri perdagangan kelapa sawit kita ni, especially untuk warga peroka. Pengakhiran aktiviti ni adalah urus niaga transaksi jualan buah tandan segar tu. Ya, yang biasanya menjadi tanda soal. Dia dah usaha, dah baja, dah kawal musuh penyakit, dah tuai, tiba-tiba bila tang bab jual tu, mana nak pergi pun tak tahu. Tak dapat harga yang baik. Ya, betul. Ditipu, dimanipulasi, OER kadar perahan tak betul, harga rendah. Dekat situ menyebabkan kepercayaan kepada transaksi urus niaga tu berlaku kepincangan. Sebab tu kita nak lancarkan satu sistem, satu struktur pusat mengumpul sawit lestari. Saya dah ulang banyak kali. Apa maksud lestari? Saudara Mizi lupa. Lupa. Apa maksud lestari? Apa maksud sustainability? Apa maksud mapan? Kan? Saya nak mudahkan bahasa dia. Maksud lestari ni adalah menguruskan atau menghasilkan sesuatu untuk mendapat sesuatu manfaat yang lebih baik tanpa menjejaskan sesuatu yang lain. Baru lestari. Betul tak? So dalam aktiviti kita ni menguruskan ladang sawit, menguruskan buah bagi pihak peroka untuk mendapatkan satu manfaat. Dia kena dapat satu manfaat. Betul. Mendapat pendapatan yang baik tanpa menjejaskan sesuatu yang lain. Tanpa merosakkan alam sekitar, tanpa menyalahi peraturan, tanpa menyalahi undang-undang. Baru dia masuk lestari. Dia maksudkan sustainability tu. Lestari tu. So keseluruhan rantaian kita ni perlu lestari, perlu mapan. Dulu tak payah Cik Mizi. Oh, iyalah. Saya lepas-lepas mengaji dulu, lepas-lepas belajar dulu, saya pun kerja daripada estate juga, kadang juga. Kan? Kita duduk kat bawah, tanam semula, tebang, tak payah cincang pun. Bakar je. Oh, bakar je. Dulu boleh. Betul. Dulu boleh. Ya. Nak pakai racun rumpai.
kita boleh pakai satu jenis racun ni, dulu dipanggil paraquat. Kan? Tak ada halangan. Tak ada halangan. Oh. Pakai racun ni dengan cacing mati, tanah rosak, semua boleh. Habis semua disapu. Habis semua disapu. Blanket spray boleh. Sekarang tak boleh. Kita kena kawal, kita kena jaga. Kita kena racun, tapi kita tak memusnahkan tanah makhluk di bawah tu. Kan? Rantaian itu kita kena jaga. Supaya aliran daripada racun tu tak turun ke sungai, kita kena jaga pula makhluk yang ada dalam sungai tu. Dulu tak perlu. Kan? Dulu tak perlu, betul. Dulu tak perlu. So itulah kehendak industri sawit ketika ini yang perlu kita patuhi supaya kita ni mengeluarkan buah dan minyak yang kita nak berniaga dengan orang. Nak jual pula dengan orang. So pembeli daripada luar dia mesti nak tahu. Betul. Buah kita ni, minyak sawit kita ni, adakah asasnya tu you ikut peraturan tak? Menyalahi undang-undang tak? Apakah standard dan kualiti? Apakah standard dan kualiti? Pasal 80% daripada minyak yang kita jual ni adalah kepada masyarakat antarabangsa. Eropah, China, Pakistan, Amerika, Afrika. Kan? Jadi bila dia nak beli benda tu, dia nak mengeluarkan produk dia tu, dia nak tahu hasil minyak kami yang kami beli ni daripada mana? Daripada ladang siapa? Daripada pokok mana? Adakah daripada pokok yang nak keluarkan minyak ni, pokok yang kena tebang hutan? Pokok yang menyalahi undang-undang di negara tu sendiri. Jadi orang tak nak beli. So kita kena pastikan inisiatif pusat mengumpul kita ni, akhirnya buah kita tu adalah buah yang sumbernya adalah sumber yang lestari. Untuk siapa? Bukan untuk Felda. Ya, untuk peneroka. Peneroka akan menikmati harga yang terbaik. Daripada kilang FGV kita, daripada keseluruhan sistem rantaian kita, supaya mereka tak rasa ditipu.